Kebanyakan orang melakukan kesilapan maut apabila mereka memutuskan untuk berhenti makan malam semata-mata kerana takut. Mereka selalu berkata, jika saya tidak makan pada waktu malam, gula dalam darah saya pasti tidak akan naik. Kesilapan besar. Ini adalah satu kesilapan yang amat mengerikan. Apabila anda tidak memberikan apa-apa nutrien kepada tubuh anda sebelum berehat, anda sebenarnya sedang menghantar isyarat yang sangat salah kepada organ dalaman anda. Hati anda akan menjadi panik. Ya, hati anda akan mula mengesan tahap gula yang rendah dan dengan sangat agresif melepaskan glukosa yang tersimpan sebagai mekanisme kelangsungan hidup asas. Ia adalah satu kitaran ganas yang memusnahkan tubuh anda dari dalam. Penyelesaiannya bukanlah berpuasa secara ekstrem sebelum anda tidur, tetapi regulasi biokimia yang bijak. Kita perlu menghantar isyarat yang jelas kepada hati anda bahawa terdapat tenaga yang tersedia, tetapi tenaga itu mestilah tenaga yang dilepaskan secara perlahan, tenaga yang pintar, tenaga yang melindungi. Sila tekan butang suka dan langgan saluran ini sekarang juga. Jika anda menghargai maklumat perubatan tulen ini, anda perlu memastikan saluran ini kekal kuat. Ini adalah cara anda menyatakan bahawa kesihatan anda tidak boleh dirunding sama sekali. Dan dengar baik-baik, apa yang akan saya dedahkan sebentar lagi tentang apa yang berlaku di dalam otak dan minda anda semasa anda sedang tidur nyenyak, akan mengubah sama sekali cara anda melihat senarai barang keperluan dapur anda untuk selamanya. Anda tidak mampu untuk mengabaikan rahsia perubatan ini. Mari kita lihat fakta perubatan tanpa sebarang selindung. Adakah anda fikir adalah mustahil untuk menurunkan paras gula tersebut tanpa menambah lebih banyak pil ubat ke dalam rutin harian anda? Ramai pesakit warga emas yang datang ke klinik saya berasa sangat keletihan, moral mereka hancur berkecai, berfikir bahawa ubat-ubatan farmasi adalah satu-satunya jalan keluar untuk sisa hidup mereka. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa ubat yang paling berkuasa selalunya berada tepat di atas pinggan makan malam anda sendiri? Sayuran berdaun hijau gelap, seperti bayam. Jangan sesekali melihat sayuran ini sebagai hiasan pinggan semata-mata. Lihatlah ia sebagai insurans nyawa metabolik anda. Magnesium yang terkandung dengan sangat kaya di dalam bayam adalah bahan api mutlak yang diperlukan oleh sel-sel tubuh anda untuk mula mendengar kembali arahan hormon insulin. Apabila tahap magnesium anda berada pada tahap optimum, tubuh anda secara automatik berhenti berlawan dengan dirinya sendiri. Kajian perubatan klinikal telah membuktikan tanpa ragu-ragu bahawa kekurangan mineral magnesium ini adalah tanda utama rintangan insulin yang sangat teruk. Adakah anda pernah berasa bahawa walaupun anda mengikuti semua peraturan pantang larang, tubuh anda langsung tidak memberikan respons yang baik? Sila tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah, tulis nombor 1 jika ini adalah sesuatu yang sering anda alami. Perdebatan ini sentiasa terbuka untuk kita bincangkan bersama-sama. Seterusnya, kita ada buah avokado. Permata lemak mono tak tepu ini jauh dari menjadi musuh yang ditakuti ramai pada masa lalu. Ia adalah sekutu yang paling sempurna untuk melembutkan keluk glisemik anda pada waktu malam. Separuh buah avokado dalam makan malam anda bukan sahaja memberikan rasa kenyang yang sangat diperlukan supaya anda tidak terjaga dalam keadaan menggigil kelaparan pada tengah malam, tetapi ia menstabilkan pelepasan gula selama berjam-jam lamanya. Ini adalah pelaburan biologi, bukan perbelanjaan. Dan bagaimana pula dengan biji chia? 2 sudu besar biji chia yang direndam dalam air sehingga membentuk gel likat itu bukanlah satu makanan tambahan yang biasa. Ia adalah penghalang fizikal yang tegar terhadap lonjakan glukosa yang berlaku semasa anda cuba berehat. Gel likat ini apabila bersentuhan dengan saluran pencernaan anda, ia melambatkan penyerapan sebarang karbohidrat, menghantar isyarat yang berterusan dan lembut kepada hati anda. Ini adalah perbezaan antara kebakaran hutan yang marak dan nyalaan lilin yang tenang. Ia adalah kawalan mutlak ke atas metabolisme anda. Kuncinya di sini adalah konsistensi yang tidak berbelah bahagi. Ini bukan ubat ajaib untuk kegunaan satu hari.
Ini adalah tentang membina semula seni bina metabolik anda dari peringkat asas. Setiap kali anda memilih makanan sebenar ini berbanding pilihan makanan yang diproses, anda sedang mendidik semula hati anda. Anda sedang mematikan penggera, kecemasan yang menyebabkan lonjakan gula pada waktu malam. Jika anda adalah salah seorang daripada mereka yang mencari kecemerlangan dalam kesihatan usia emas anda sendiri, sertai komuniti kami. Langgan saluran ini sekarang. Kita perlu menjadi lebih ramai untuk mengambil alih kawalan, membina tentera kesihatan yang berilmu. Mari kita bincangkan tentang kacang badam dan kacang walnut. Ini adalah khazanah pemakanan kecil yang telah disingkirkan oleh ramai pesakit diabetes daripada diet mereka kerana ketakutan melulu terhadap kalori. Alangkah ruginya. 30 gram kacang badam mentah bukanlah satu godaan. Ia adalah satu dos perubatan magnesium, serat dan lemak sihat yang bekerja secara sinergi yang luar biasa sepanjang awal pagi untuk memastikan insulin anda terus berfungsi. Apabila anda mengambil jumlah ini dalam snack malam anda memberi peluang keemasan kepada sistem anda untuk menstabilkan diri. Ini bukan silap mata, ini adalah fisiologi perubatan tulen. Dan kita tidak boleh melupakan kayu manis Ceylon. Rempah yang sangat merendah diri ini sebenarnya bertindak sebagai pemeka insulin di peringkat selula yang sangat menakjubkan. Sebatian aktifnya mampu meniru tindakan insulin, membantu sel-sel tubuh anda membuka pintu mereka dengan luas untuk menerima glukosa. Jika anda menggabungkan ini dengan sedikit cuka apel asli yang dicairkan dalam segelas air 15 minit sebelum makan malam, anda sedang mencipta perisai metabolik yang hampir tidak dapat ditembusi untuk mengelakkan ketidakstabilan malam. Asid asetik di dalam cuka apel adalah salah satu rahsia perubatan klinikal yang paling dijaga rapi untuk perlindungan warga emas. Anda mesti memahami perkara ini secara mendalam. Ramai daripada anda bertanya sama ada perubahan ini boleh dikekalkan untuk jangka masa panjang. Jawapannya adalah ya yang sangat lantang. Kuncinya adalah tidak melihat ini sebagai diet yang menyekat anda, tetapi sebagai strategi perlindungan mutlak. Mengapa perlu menyusahkan diri dengan dos ubat yang semakin tinggi jika anda boleh mula mengawal diri melalui biokimia makanan anda? Apabila anda belajar makan kacang dal atau lentil, anda mendapat kombinasi luar biasa protein tumbuhan dan serat. Ini pada dasarnya adalah bahan api yang paling lambat dan paling stabil yang wujud untuk tubuh manusia. Kacang dal tidak menaikkan insulin secara mendadak, ia mengiringinya dengan sangat tenang. Dan sudah tentu, coklat gelap. Coklat gelap dengan 85% koko. Siapa kata keseronokan itu dilarang keras? Kita sedang bercakap tentang flavonoid, sejenis antioksidan yang sangat kuat yang terbukti mampu mengurangkan keradangan sistemik. Keradangan adalah akar umbi kepada rintangan insulin. Kesihatan tidak sepatutnya menjadi penyeksaan. Kita telah sampai ke titik paling kritikal perbualan kita, dan saya perlukan anda memberi perhatian mutlak kepada apa yang akan saya dedahkan sekarang. Kita telah bercakap tentang makan malam, tetapi apa yang berlaku di dalam ruang keintiman sel-sel anda semasa anda tidur adalah kunci sebenar kepada umur panjang anda. Anda, yang telah mengumpul kebijaksanaan yang luas sepanjang dekad, yang telah memerah keringat bekerja sepanjang hayat untuk menikmati persaraan yang tenang, tidak layak hidup diperhambakan oleh meter glukosa yang menentukan mood anda setiap kali anda membuka mata pada waktu pagi. Anda tidak layak. Fenomena subuh, iaitu pelepasan glukosa yang sangat senyap dan mengkhianati oleh hati anda pada awal pagi, bukanlah satu hukuman mutlak akibat penuaan. Ia adalah masalah mekanikal tubuh anda, dan sebagai satu masalah mekanikal, ia mempunyai penyelesaian biologi yang pasti. Mari kita bercakap mengenai alat yang paling berkuasa tetapi paling kurang difahami dalam pemakanan geriatrik, yogurt Yunani asli tanpa sebarang gula tambahan. Apabila kita semakin berusia, tubuh kita menghadapi musuh senyap yang sangat kejam yang dipanggil sarkopenia, iaitu kehilangan jisim otot yang progresif. Otot-otot di tubuh anda adalah sinki utama untuk menyerap glukosa dalam tubuh anda. Jika anda kehilangan otot,
anda secara automatik kehilangan keupayaan untuk menyerap gula dari dalam darah anda. Yogurt Yunani adalah sumber besar protein berkualiti tinggi, khususnya kasein, yang dicerna dengan cara yang sangat perlahan dan stabil. Apabila anda mengambil sejumlah kecil yogurt ini 1 jam sebelum tidur, protein itu mencipta aliran asid amino yang berterusan ke dalam aliran darah anda sepanjang malam. Hati anda akhirnya akan mematikan isyarat paniknya. Hati anda akan berhenti melepaskan glukosa tersembunyi yang sentiasa mengejutkan anda dengan bacaan gula yang tinggi pada waktu pagi. Dan sekarang, saya ingin memperkenalkan makanan yang saya anggap sebagai permata mahkota untuk perlindungan neurologi dan metabolik pada usia tua, buah beri. Strawberry, beri biru, beri hitam. Ramai pesakit warga emas memberitahu saya telah berhenti makan buah secara keseluruhannya kerana saya sangat takut gula saya naik. Satu tragedi pemakanan yang sangat meruntun jiwa. Buah beri adalah pengecualian mutlak. Kuasa sebenar mereka terletak pada sebatian gelap dan bertenaga yang dipanggil anthocyanin. Anthocyanin ini adalah antioksidan elit kelas pertama. Tahukah anda apa yang dilakukan oleh gula tinggi yang bebas beredar dalam darah anda malam demi malam, tahun demi tahun? Ia teroksida. Ia bertindak tidak ubah seperti serpihan kaca hancur yang mengoyakkan saluran darah anda dengan kejam dan menembusi penghalang darah otak di dalam tengkorak anda. Hari ini, sains perubatan moden mula memanggil penyakit Alzheimer sebagai diabetes jenis 3. Hubungannya tidak boleh dinafikan lagi. Apabila anda makan buah beri ini bersama yogurt Yunani pada waktu malam, anthocyanin tersebut bertindak sebagai perisai pelindung kebal untuk neuron otak anda. Adakah anda pernah perasan bahawa apabila bacaan gula puasa anda tinggi pada waktu pagi, fikiran anda berasa kabur, lambat, seolah-olah anda berada di dalam kabus tebal sepanjang hari? Tulis nombor 4 di ruangan komen sekarang jika anda pernah mengalami keletihan mental yang sangat meletihkan ini. Pengalaman anda amat penting untuk perdebatan pintar kita. Fikirkan secara mendalam tentang masa depan anda. Fikirkan tentang kos kewangan yang sangat mengerikan jika anda tidak mengambil tindakan drastik bermula pada malam ini juga. Diabetes yang dibiarkan tidak terkawal pada usia tua bukanlah sekadar masalah nombor pada skrin mesin. Ia adalah satu lubang hitam kewangan yang akan menelan habis wang simpanan anda, wang pencen hasil titik peluh anda, dan ketenangan minda keluarga anda. Setiap kali gula itu kekal tinggi semasa anda tidur nyenyak, anda sebenarnya sedang merosakkan kapilari halus di dalam mata anda. Adakah anda tahu berapa kos pembedahan laser semata-mata untuk mengelakkan anda daripada menjadi buta? Ia menelan belanja yang sangat besar. Anda sedang merosakkan penapis halus di buah pinggang anda. Adakah anda tahu kos kewangan, kos fizikal, dan kos emosi untuk diikat pada mesin dialisis 3 kali setiap minggu? Sangat mahal. Semuanya menelan belanja yang akan memiskinkan anda. Industri farmaseutikal mendapat keuntungan yang sangat besar secara kewangan daripada kemerosotan kesihatan anda yang berterusan. Tetapi, tahukah anda apa yang sebenarnya sangat murah? Segenggam bayam hijau, sebiji buah avokado, segenggam kacang badam, sebotol cuka apel organik, yogurt Yunani asli. Inilah farmasi sebenar anda. Inilah pelan perlindungan perubatan anda yang paling teguh. Dengan melabur sebilangan kecil wang anda setiap minggu untuk makanan penyembuh ini, anda sebenarnya sedang membuat pelaburan kewangan yang paling bijak dalam seluruh hidup anda. Bayangkan kelegaan yang tidak terhingga itu. Bayangkan bangun sebulan dari sekarang, anda mengambil meter glukosa anda dan melihat angka yang cantik, rendah dan sangat stabil terpapar di skrin. Bayangkan jumlah wang yang akan anda jimatkan apabila anda tidak perlu merayu kepada doktor perubatan agar tidak menambahkan dos ubat anda atau menyuntik insulin ke perut anda. Kebebasan itu langsung tidak ternilai harganya. Anda perlu benar-benar faham dan anda mesti memahat kebenaran ini di dalam minda anda secara mendalam. Pada usia emas ini, tubuh manusia bertindak balas dengan cara yang sangat menakjubkan apabila ia tidak lagi diserang secara berterusan oleh racun harian. Ya, racun.
makanan terproses, karbohidrat ringkas, dan gula tersembunyi yang mungkin anda ambil saban malam tanpa sedar. Apabila anda berhenti menyerang sel-sel anda sendiri, keajaiban pemulihan biologi bermula dengan serta-merta. Otot-otot yang semakin mengecil dan lemah, yang membuatkan langkah anda menjadi goyah, ia boleh menjadi kuat kembali. Otot anda dahagakan protein berkualiti tinggi. Berikan nutrien yang betul secara konsisten dan ia akan bangkit semula. Saraf-saraf di hujung jari dan tapak kaki anda yang rosak, yang memberikan rasa mencucuk-cucuk, kebas dan terbakar setiap malam, penderitaan senyap itu boleh berhenti menyakitkan jika keradangan sistemik diturunkan dengan segera. Gula dalam darah yang liar, yang naik turun secara tidak menentu dan merosakkan organ dalaman anda, gula itu boleh distabilkan secara mutlak. Saya bertanya kepada anda sekarang, dengan penuh rasa tanggungjawab, adakah anda bersedia untuk terus mengikut laluan kemerosotan yang sunyi dan menyakitkan ini? Laluan yang sama seperti yang dijangkakan oleh sistem terhadap anda. Menunggu dengan pasrah untuk dos ubat dinaikkan, menunggu komplikasi demi komplikasi muncul meragut kebebasan anda. Atau, adakah anda akan bangun dan mengambil alih kawalan mutlak ke atas metabolisme anda pada hari ini juga? Jangan sesekali menyerahkan autonomi dan maruah tubuh anda kepada sistem hanya kerana kekurangan maklumat. Anda bukan sekadar mangsa kepada proses penuaan. Anda adalah arkitek kepada kesihatan anda sendiri. Pengetahuan perubatan klinikal yang anda peroleh pada hari ini bukanlah sekadar kata-kata kosong untuk didengar sambil lalu dan kemudian disimpan kemas di dalam laci ingatan yang berdebu. Tidak sama sekali. Pengetahuan ini adalah senjata. Ia adalah senjata perubatan yang ampuh yang mesti diaplikasikan pada malam ini juga. Setiap saat anda bertangguh, tubuh dan kewangan anda menanggung kerugian yang besar. Saya mahu anda bertindak dengan tegas. Buka peti sejuk anda, buka kabinet dapur anda sekarang juga. Buang, singkirkan segala bahan beracun, minyak terproses, snack manis dan makanan palsu yang meradangkan sel-sel tubuh anda tanpa belas kasihan. Jadikan dapur anda sebagai farmasi peribadi anda. Peluk erat makanan yang menyembuhkan, bayam yang kaya magnesium, biji chia yang melambatkan penyerapan gula, kacang badam yang menenangkan hati anda. Inilah perisai pelindung sebenar anda. Dengarkan fakta ini baik-baik. Tubuh manusia yang hebat ini, walaupun ketika ia mencapai usia 60, 70 atau 80 tahun sekalipun, masih mempunyai kapasiti penjanaan semula yang sangat luar biasa. Sebuah kehebatan biologi yang sains perubatan moden baru mula untuk rungkai. Jangan biarkan sesiapa pun memberitahu anda bahawa anda sudah terlambat. Berikan jentera biologi anda bahan mentah yang paling tepat, asid amino yang berkualiti, serat larut yang padat, antioksidan elit, dan saksikan sendiri dengan mata anda, keajaiban biologi melakukan tugas pemulihannya secara senyap di dalam tubuh anda semasa anda sedang nyenyak tidur. Fikirkan tentang masa depan anda. Fikirkan tentang ribuan ringgit wang simpanan yang akan anda selamatkan. Fikirkan tentang hari-hari indah bersama cucu-cucu tanpa rasa sakit badan yang menyeksa. Teruskan langkah berani anda dengan keazaman mutlak yang tidak boleh dipatahkan oleh sesiapa pun. Bertindak sekarang juga, tegakkan hak asasi kesihatan anda. Nikmati, rasai sendiri kestabilan tenaga dan kejernihan minda yang menakjubkan yang bakal dialami oleh tubuh anda setiap kali anda membuka mata pada waktu pagi. Anda akan bangun tanpa rasa takut kepada jarum glukometer lagi. Kesihatan anda adalah tanggungjawab anda secara peribadi. Pertahankan ia dengan sepenuh jiwa raga anda. Jangan berundur walau selangkah.